Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang kenapa golongan Ahlul Kalam menolak wahyu. Yang kata Ahlul Kalam ni, mereka bukan orang jahat, mereka orang baik. Mereka orang yang nak mempertahankan agama Islam daripada serangan falsafah Yunani ke dalam Islam. Itu pada asalnya lah. Walaupun pada asalnya mereka nak menggunakan hujah-hujah daripada Quran dan hadis untuk menentang Ahlul Kalam, tetapi terperangkap dengan pemikiran falsafah Yunani pagan. Bila mereka dah terperangkap, akhirnya mereka menyaring ayat Al-Quran ni menggunakan falsafah Yunani. Agama Islam ni dah sempurna dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Agama Islam dah sempurna, tetapi ada di kalangan mereka ni yang berpengaruh cuba nak tarik perhatian orang untuk bagi spotlight pada mereka. Sebab tu jadi macam ni. Seolah-olah orang-orang pada zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya adalah orang yang tak tahu mentafsirkan ayat Quran. Akhirnya mereka menyaringkan ayat Quran dengan falsafah Yunani. Dah jadi hybrid dah. Dia tak jadi original kata Islam dah. Dia jadi hybrid. Bolehkah kita mencampur adukkan ajaran yang bukan Islam ke dalam Islam? Apa yang terjadi kepada mereka last kali? Last sekali, mereka menjadikan akal mereka menghakimi ayat-ayat Al-Quran. Itu nyata. Bila kita kata Ar-Rahman alal arsyistawa, siapa baca macam ni, dia kafir. Adakah Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk menjadikan manusia kafir? Ini dinamakan menjadi hakim di atas wahyu. Menghakimi wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Dalam bahasa paling mudah, golongan Ahlul Kalam ni memandang remeh kepada wahyu Allah Ta'ala. This is very clear. Orang yang takwil ni hati dia condong kepada kesesatan. Oh, tak, bukan. Hampa tak faham. Ayat tu ayat mutasyabihat, ayat jelas. Orang bodoh yang baca pun faham lah, tak boleh takwil. Apabila kita menggunakan akal kita untuk justify wahyu, kita mengangkat diri kita ni lebih mulia daripada Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala tak pandai nak buat turun ayat Quran. Sebab tu kena takwil. Sedangkan ayat-ayat sifat Allah Ta'ala dah larang takwil dengan jelas di dalam surah Ali Imran ayat 7. Tapi golongan Ahlul Kalam ni menghakimi, justify ayat Quran. Ini tak boleh dipahami semacam ni. Aku abang tu terang lah. Bila aku faham betul-betul, bila aku dah baca betul-betul, memang marah aku meledak. Hampa golongan Ahlul Kalam angkat diri hampa lebih mulia, lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Justify perkataan Allah. Oh, yang ni tak sesuai, yang ni kalau baca jadi kafir. Adakah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk manusia jadi kafir? Aku tanya. Apa hampa untuk menjustify perkataan Allah, sedangkan kalam daripada mulut hampa sendiri, tangan hampa yang menulis kitab tu adalah hak Allah. Kemudian hampa nak tunjuk pandai daripada Allah. Logik ke tak? Kata pakai logik, tapi lalas buat benda tak logik, tak munasabah. Mereka tak buang wahyu, tapi mereka ubah wahyu seolah-olah Allah tu tak pandai. Kita tengok lagi. Kenapa mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat? Kerana mereka dipengaruhi oleh kerangka falsafah Yunani. Allah tu tak boleh bergerak, Allah tu tak boleh ada peribadi, tak boleh ada nama. Pada Ahlul Kalam, jangan sembunyi rahsia gelap. Dulu betul aku tak dapat study, tak dapat akses sampai macam tu. Sekarang aku dapat akses sampai macam tu. Dan hampa memang ada rahsia gelap Ahlul Kalam. Sebab tu bila nak tunjukkan diri hampa baik, hampa terpaksa mengkafirkan orang lain. Hampa terpaksa mengkafirkan orang yang berpegang kepada pure ajaran daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah takwil. Jadi hampa kafirkan golongan-golongan yang berpegang kepada ayat Quran dan hadis yang sebenar, supaya ajaran hampa dapat masuk ke dalam masyarakat. Ahlul Kalam, tunggu aku akan londeh hampa satu-satu. Hampa ingat aku tak tahu hampa macam mana. Ini aku bagi kerangka saja. Aku duk ingat geng Habib tu teruk. Hampa pun teruk sama rupanya. Tak apa. Fasa permulaan ni aku akan bagi rangka-rangka saja kepada mereka yang mengikuti video saya. Tapi selepas ni aku akan bongkar hampa satu-satu Ahlul Kalam. Hampa memang teruk. Hampa adalah golongan yang merasa diri lebih baik daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata tangan, oh bukan tangan, kuasa. Pandai lagi pada Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala habaq turun. Oh, tak turun. Itu rahmat. Kenapa hampa buat keluar perkataan macam ni? Aku dah tahulah. Sebab hampa berpegang dengan falsafah Plato. Aku tak mau buka lagi ni. Hampa tunggu. Aku nak londeh hampa satu-satu. Hampa nak tengok aku nak londeh hampa macam mana. Hampa tunggu. Pasal apa jadi macam tu? Pasal mereka jadikan falsafah Yunani ni sebagai satu paksi untuk justify mana-mana perkataan dari mana-mana orang, individu, termasuk Allah Ta'ala. Sebab tu mereka jadi macam tu. Bila falsafah dah jadi neraca atau timbang tara, boleh pakai tak boleh pakai, ni wahyu Tuhan ni kata Ar-Rahman alal arsyif tawa, tak boleh. Kalau baca macam ni kapiak, kalau baca macam ni musyabihah, kalau baca macam ni mujassimah. Pandai lagi pada Tuhan. Tuhan waktu turun ayat tu tak kerti. Allah Ta'ala tu tak kerti waktu turun ayat Quran. Hampa saja yang pandai ahlul kalam. Tak mana yang kata hampa beriman. Selagi hampa menolak perkataan daripada Quran, selagi tu jangan kata hampa beriman. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab dia yang terakhir melarang orang awam belajar ilmu kalam. Dia kata apa? Orang yang belajar ilmu kalam ni hampir-hampir kufur. Boleh tengok dalam kitab dah. Tunggu. Aku kata tunggu. Hampa tunggu. Inilah masalah dia. Bila hampa bagi aku rehat lama, masalah akan sampai lah. Hampa ingat aku buat apa 14 bulan tu? Dua rumah tidur lah. Bila dia jadi hybrid, kita nampak di luar tu Islam, syahadah, Allah Maha Besar, Allah Maha Sempurna. Tapi hakikat dia, hampa nak tengok perkataan Plato yang menghurai tentang Khadim, hampa tunggu. Dari situ hampa akan tahu. Ni kitab ni biasa baca tak? Ni kitab daripada Plato. Dalam ni Plato menghuraikan macam mana tu Khadim. Abang bagi. Nanti aku akan buka. Aku tak buka ni. Hampa ingat aku duduk saja-saja. Mereka kata apa? Tuhan ni tak boleh disifatkan langsung. Ya, memang ya. Allah Ta'ala kata tangan. Oh, bukan tangan. Allah Ta'ala kata istiwa. Oh, bukan istiwa. Allah Ta'ala sebut apa pun semua tak betul. Hampa je yang betul. Oh, konon-konon orang awam tak faham. Nanti orang awam anggap Allah ni macam kita. Tangan-tangan kita. Bermakna hampa nak mengatakan bahawa Nabi Muhammad tu bukan rahmatan lil alamin. Sebab Nabi tak takwil bagi masyarakat pada masa tu faham. Secara jelas hampa nak katakan bahawa bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, hampa jadi kapiak bila hampa beriman tanpa takwil. Sebab bila orang tak takwil, hampa tuduh apa? Ni kapiak mujassimah, ni kapiak musyabihah, ni puak-puak wahabi ni. Segala macam fitnah hampa bagi semata-mata nak tegakkan falsafah Yunani pagan. Aku akan bagi satu cenderahati kepada sahabat-sahabat untuk membaca kitab An-Nif. Ada 3 tajuk yang aku cadangkan. Kitab ni link dia saya letak di ruang description, boleh baca. Jadi boleh faham bagaimana ahlul kalam ni menyeleweng. Oh, dia berkata ni kitab Plotinus. Memanglah kitab Plotinus. Tapi dalam Plotinus ni ada perkataan-perkataan Aristotle, ada perkataan-perkataan Plato. Jangan nafikan benda tu. Saya harap sahabat-sahabat boleh baca kitab ni. Tajuk dia pun saya dah bagi untuk kita membuat penyelidikan secara mandiri supaya kita tak tertipu oleh golongan-golongan ahlul kalam, tak tertipu dengan golongan-golongan neoplatonism. Sekian, Assalamualaikum.